Beri manis Kiki dan rahsia persahabatan. Kiki ialah seekor burung kecil yang sangat ceria. Dia tinggal di hutan yang penuh dengan pokok rendang dan bunga-bunga cantik. Perkara yang paling Kiki suka di dunia ialah beri merah manis. Suatu pagi, semasa Kiki sedang mencari sarapan, matanya bersinar seperti bintang. Wah, beri merah terbanyak yang pernah saya lihat. Dia ternampak satu pedu beri yang sangat besar di bawah pokok renek. Beri itu masak ranum dan berkilauan. Kiki terus mematuk dan mengumpul beri itu satu persatu ke dalam sarangnya yang kecil. Ini semua beri saya. Kiki berfikir. Saya tidak akan beritahu sesiapa pun tentang tempat rahsia ini. Jika tidak, saya perlu berkongsi. Cekap si tupai yang lincah melompat ke dahan berhampiran. Cekap melihat Kiki menyanyi kecil. Hai Kiki, apa yang kamu buat? Saya lapar, tetapi saya tidak menemui beri yang bagus hari ini. Kiki segera menyorokkan beri di belakang sayapnya, supaya Cekap tidak dapat melihatnya. Oh, hai Cekap. Saya hanya menyanyi sedikit, jawab Kiki dengan suara sedikit gugup. Cekap mengeluh dan melompat pergi, mencari makanan lain. Kiki kini mempunyai timbunan beri terbesar di sarangnya. Dia makan satu, kemudian dua, kemudian tiga. Beri itu memang manis. Tetapi entah mengapa, apabila dia makan bersendirian, Kiki tidak berasa gembira. Kemudian, gebu si arnab gebu melompat mendekat. Gebu juga kelihatan sedih. Kiki, kamu tidak mahu bermain hari ini. Cekap juga tiada. Ia sungguh membosankan bermain seorang diri. Kiki memandang tumpukan beri yang begitu banyak dan kemudian dia melihat gebu yang sunyi di bawah. Tiba-tiba, Kiki sedar sesuatu. Beri yang paling manis pun terasa kurang manis apabila dia tiada kawan untuk berkongsi. Tunggu gebu! Kiki menjerit. Dia terbang dengan cepat mencari Cekap si tupai. Kawan-kawan, saya ada rahsia yang lebih baik daripada tempat beri rahsia. Jom kongsi semuanya. Mereka bertiga, Kiki, Cekap dan Gebu berkumpul di perdu beri itu. Mereka ketawa dan berkongsi beri sehingga kenyang. Kiki tersenyum. Sekarang dia tahu, keriangan bukan pada berapa banyak yang kita ada, tetapi pada siapa kita berkongsi. Persahabatan adalah hadiah yang paling manis.